korang tak sangka periuk aku bersih balik weh. Ya korang mula-mula tak percaya juga. Tapi ramai kata bagus. Kita pun beli juga wak. Warna macam ni kita punya kuali. Korang tengok kuali pula periuk. Kita pakai ni wak. Just tepek je macam bedak sejuk. Patutnya dalam 2 jam tau. Tapi kita je tak sabar wak. Kering je kita terus basuh. Dalam 40 minit kot. Aku buat. Aku tampalkan kat sini macam lah bedak sejuk selama 40 minit je wak. Kita tak sabar weh. Jirukan sikit air. Lepas tu aku pakai beruh biasa je. Tak pakai beruh dawai. Saja nak duga. Betul ke bagus? Korang tengok weh. Aku memang terkejut wak. Masa kita membasuh ni kita terkejut wak. Pakai pencuci basuh pinggan sahaja yang biasa tu. Jenis kasar sikit kan. Korang tengok bersih weh. Kalau buat sebelum ni tak jadi wak. Ini tak edit Ini tak edit. Kau tengoklah dalam mata kepala korang sini. Tengok sendiri. Jelas ke tak jelas ni? Bersih ke tak bersih ni? Kalau korang sayang periuk korang, aku rasa korang kena ada ni. Setiap rumah kena ada ni korang. Berbaloi, ambil tegur 3.